Mungkin sebenarnya anda bukan malas, cuma anda tak tahu bagaimana otak berfungsi supaya anda rajin. Kalau ikut teori personality otak dominan, setiap orang ada bahagian otak yang paling dominan, sama ada atas, bawah, tengah, kiri ataupun kanan. Jadi, kalau anda tahu mana bahagian otak dominan anda, sebenarnya anda dari malas boleh bertukar kepada rajin. Contohnya, kalau anda otak dominan sebelah kiri, anda perlukan arahan dan clarity yang jelas baru anda boleh rajin. Contoh orang personality thinking dan juga personality sensing. Mereka perlu benda yang jelas, penghujung yang jelas, matlamat yang jelas, serta step by step baru boleh jadi rajin. Kalau hanya bagi arahan saja tapi tak ada cara ataupun matlamat yang jelas kenapa dia kena buat benda tu, memang jadi malas. Jadi siapa yang malas ataupun orang selalu cakap dia malas, anda sebenarnya bukannya malas, anda cuma belum tahu lagi mana satu otak dominan anda dan bagaimana dia berfungsi. So siapa yang rasa dia otak sebelah kiri? Cuba komen.